Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aimi Syafiqah dalam Pahang minggu ini. Ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah menzahirkan rasa syukur dan berbesar hati atas usaha berterusan Kerajaan Negeri Pahang dalam menegakkan syiar Islam di negeri ini. Paduka Baginda bertitah memartabatkan agama Islam kekal sebagai agenda utama Kerajaan Negeri Pahang dan pendirian itu tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan. Saya perlu akui memang agenda Islam di negeri Pahang ni adalah satu agenda yang diutamakan. Tidak boleh kita kompromi dan dibanding dengan agenda-agenda lain. Memang diutamakan, sentiasa diutamakan dan terus kekal diutamakan. Saya ingin menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT serta berbesar hati melihat usaha yang berterusan Kerajaan Negeri Pahang di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dalam memartabatkan syiar Islam dan menjunjung kedudukan Al-Quran sebagai tunjang kehidupan serta pedoman utama dalam membina ihsan, memakmurkan masyarakat dan mentadbirkan negeri. Dan usaha ini wajar diteruskan ke peringkat menengah agar anak-anak kita di Cameron Highland tidak terputus aliran tarbiyahnya. Saya juga menyentuh usaha memartabatkan agama ini juga diteruskan melalui pengukuhan Al-Quran di negeri ini dengan mewujudkan Universiti Al-Quran yang pertama di negara ini. Dalam hal ini saya berkenan agar Universiti Islam Pahang Sultan Haji Ahmad Shah diperkenalkan insya-Allah dengan nama baru dan penjenamaan ini akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat dan insya-Allah saya akan umumkan bila sampai masanya. Kita tidak mahu tahfiz-tahfiz ini dikendali oleh mereka-mereka yang kurang arif segi management, segi pentadbiran dan hanya anak-anak kita yang ada di situ akan terbiar begitu saja. So saya harap ini dapat diberi tumpuan dan menyentuh sikit masalah tahfiz. Saya baru dimaklum oleh pihak Yayasan Pahang. Saya bangga menyatakan di sini iaitu Ma'at Turath di Balok telah menunjuk satu peningkatan yang cukup baik sekali. Dan saya juga dimaklum satu buah lagi Ma'at Tahfiz akan dirasmi di Kuala Lipis ya. Darul Hadis insya-Allah. Paduka Baginda ketika berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian penutup tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat Negeri Pahang kali ke-69 tahun 2026 di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan. Negeri Pahang mencatatkan kejayaan signifikan dalam usaha membantras penyalahgunaan dadah apabila 12 kawasan berisiko tinggi KBT telah berjaya dikurangkan sebanyak 100% dan kini mencapai status hijau. Menurut Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdiwan Ismail, pencapaian membanggakan ini membuktikan keberkesanan program pengurangan kawasan berisiko tinggi yang dilaksanakan. Antara pencapaian paling membanggakan ialah kejayaan 100% pengurangan kawasan berisiko tinggi yang melibatkan 12 kawasan yang kini telah mencapai status hijau. Kejayaan ini membuktikan keberkesanan program pengurangan kawasan berisiko tinggi dalam menjayakan misi Dadah Terkawal 2025. Mungkin yang telah berjaya diturunkan status pada kawasan berisiko rendah ialah Mungkin Gali, Batu Talam, Dom dan Segar di Rauk. Mungkin Pekan, Kuala Pahang dan Pahang Tua di Pekan. Mungkin Perak dan Mentekak di Temelot. Mungkin Cenor dan Cenor di Maran. Dan di Kuantan, ini dia Datuk Syarudin. Syabas, tahniah. Sepanjang tempoh 5 tahun, Kerajaan Negeri Pahang telah memberikan sokongan berterusan melalui pelaksanaan Pelan Strategik Pahang Teguh Dadah Terkawal ataupun PTDT, Pahang Teguh Dadah Terkawal, di mana diperkukuhkan melalui Majlis Tindakan Membentras Dadah di peringkat daerah dan negeri. Keberhasilan ini lahir daripada intervensi menyeluruh meliputi pendidikan pencegahan, rawatan, pemulihan,
dan penguatkuasaan sekaligus mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan kondusif. Kerajaan negeri juga akan terus menyalurkan sokongan kewangan, logistik dan kerjasama strategi bagi memperkasakan inisiatif AADK ke arah merealisasikan misi dadah terkawal 2030. Sasaran 5 tahun akan datang ialah memastikan kadar penagihan tidak melebihi 700 orang bagi setiap 100,000 penduduk. Sebagai contohnya, menerusi Belanjawan Negeri Pahang tahun ini, Kerajaan Negeri telah bersetuju untuk menyalurkan peruntukan RM75,000 kepada Persatuan Mencegah Dadah Malaysia, RM75,000 kepada Persatuan Pengasih Malaysia dan RM150,000 kepada Drug Intervention Community sebagai usaha pencegahan penyalahan guna dadah di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Apresiasi Bintang Anti Dadah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Pahang di Hotel Grand Drama Makmur di Kuantan. Daerah Pekan menjadi daerah keempat yang hampir berjaya menyelesaikan masalah bekalan air susulan siapnya loji rawatan air Sungai Miang di tangki Sungai Miang. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, loji berkenaan bakal memberi manfaat kepada kira-kira 2,100 akaun pengguna di kawasan sekitar. Katanya, sebelum ini kerajaan negeri berjaya menyelesaikan 90% masalah daerah Rauk, Bentong dan Cameron Highlands. Alhamdulillah, saya menjangkakan daerah Pekan merupakan daerah keempat yang kita berjaya menyelesaikan masalah air sehingga 90%. Daerah lain iaitu di Rauk, Bentong dan Cameron Highlands telah pun selesai, dan daerah yang berikutnya ialah Pekan dan akan diikuti oleh daerah lain. InsyaAllah menjelang akhir tahun ini 90% masalah air akan dapat diselesaikan. Dan Alhamdulillah bila kita turun padang, kita pergi ke kawasan-kawasan perkampungan, sekarang sudah sangat minima masalah penduduk-penduduk membangkitkan permasalahan air berbanding dengan dulu. Dulu bila saya balik, koma dah 2 hari, 3 hari tak ada air. Sekarang ni dah tak dengar dah. Kata 2-3 hari tak ada air dah. Ini adalah hakikatnya. Dan ini jelas membuktikan bahawa agensi kerajaan Suti Paik telah menjalankan tugas lebih baik untuk rakyat. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak projek bekalan air Nenasi sempena jelajah aspirasi Pahang First Don Beba 2026 di tangki Sungai Miang di Pekan. Kerajaan Negeri Pahang terus membuktikan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat apabila seramai kira-kira 750 peserta e-Kasih menerima dividen berjumlah hampir RM2,011 setiap seorang melibatkan peruntukan keseluruhan RM1.058 juta menerusi ladang usaha sama integriti lembu dan sawit PPRT Bukit Gayung Kuantan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, pencapaian itu adalah hasil pengurusan berintegriti dan berkesan oleh Pertubuhan Peladang Negeri Pahang PASFA yang memastikan tiada ketirisan atau kebocoran dalam tabir urus kewangan. Sebab PASFA yang dipimpin oleh Datuk Haji Zamri bersama dengan lembaga pengarahnya telah menjalankan tugasnya yang sangat baik untuk ahli-ahli PASFA. Kalau tidak, mana mungkin boleh bagi dividen? Tak mungkin boleh bagi. Kalau tidak diuruskan dengan baik, ada kebocoran, ada ketirisan. Seperti mana kerajaan negeri juga, tidak mungkin kita akan dapat hasil 1 bilion 4 tahun betul-betul kalau kita ada masalah dalam menguruskan kewangan negeri. Kalau kerajaan negeri ini kuat, semua bagi sokongan, tidak terpengaruh dengan persepsi, sentimen, isu dan fitnah, tuan-tuan percayalah, lagi banyak faedah manfaat yang tuan-tuan akan dapat melalui PASFA. Tuan-tuan boleh tengok sendiri apa yang kerajaan negeri Pahang buat. Kalau kerajaan negeri Pahang ini tidak membantu, tidak memberi kesejahteraan kepada rakyat, tidak ada kebajikan, sampai masa kita tukar. Sebab itu tujuan demokrasi. Tetapi kalau kerajaan ini telah membantu, menyokong, menjaga rakyat, memberi bantuan, minta tanah, ada tanah kita bagi, PASFA jaga elok, boleh bagi dividen kepada tuan-tuan, kerajaan ini harus kita sama-sama pertahankan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan dividen ladang usaha sama integrasi lembu dan sawit PPRT Bukit Gayung kepada peserta e-Kasih PASFA di Dewan Datuk Seri Abdul Manan Ismail di Kuantan.
Sekian sahaja Pahang minggu ini. Terima kasih kerana terus bersama kami. Terus bersama Pahang Media untuk mendapatkan info terkini di negeri Pahang. Terima kasih dan Assalamualaikum.